Hari-hari berlaku jenayah. Orang bawahan, pertengahan, atasan, semua sama je. Yang beza adalah macam mana kita nak hentikan jenayah tu. Kalau budak-budak buat hal, mak ayah, cikgu sekolah boleh je handle. Kalau orang mencuri, orang kampung pun boleh settle, polis pun boleh settle. Tapi kalau orang atasan buat masalah, rasuah, mencuri, penghapusan etnik, macam mana kita nak hentikan diorang? Walaupun aku tak nafikan ada jabatan-jabatan yang berkaitan untuk hentikan benda tu, tapi bagi aku, kita boleh buat lebih baik dan lebih lagi. Macam mana kita nak buat lebih baik dan lebih lagi? Dengan cara kita bersatu dan melantik pemimpin-pemimpin ataupun mereka yang nak memerintah negara dengan adil, dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan keuntungan daripada pemerintahan tu.